Guys, kita ada satu lagi hebat Transformer Bumblebee yang baru, TF03. Korang tengoklah tu guys, kotak dia, hush, lawa gila. Dan macam biasa, macam yang sebelum ni, dilisenskan oleh Hasbro dan dia original guys. Okay, so jom kita check kat bahagian dalam dia. Oh, Bumblebee babe. Dan jom kita buka. Itu dia guys. Korang tengoklah tu. Lawa gila babe. Dia punya casing. Buka Tada. Korang tengok lampu dia tu. Lawa gila. Nice Kalau kita buka lampu dia, pusing arah sini. Tutup, dia pusing terbalik. Uish, intelligent babe benda ni. Okay, ni jenis hebat dia Touch sensor ada dekat bahagian sini. Dan dia punya mic ada dekat bahagian lubang tu. Okay, ni dekat bahagian belakang dia. Dan dia menggunakan Type-C guys. Lawa gila design dia. Dan dekat dalam kotak ni juga ada satu USB cable dan ada satu user manual. Tak sabar babe nak try. Memang lawa gila. Seriously best. Dan bila kita buka ada lampu. Tu yang best tu. Alright. Okay, so jom kita test connect dengan smartphone. Dia punya bass memang sedap dan full volume dia memang kuat gila. Seriously sedap dia punya sound quality. Macam biasa guys, untuk hebat Transformer, dia ada gaming mode. Dan jom kita test. Yes, dia akan bunyi game mode. Bila kita buat latency test, dia punya game mode, latency dia memang rendah. Capai 50 millisecond juga. So memang best kalau nak main game, memang tak ada delay. Dan kita juga ada pun test dia punya mic. Padu gila babe. Yang ni kuat gila mic dia walaupun kita bercakap masa hebat ada kat telinga. Korang dengar Sekarang kita sedang test mic daripada hebat Transformer TF03 dan sekarang berada di telinga. Kuat gila babe. Kuat, sensitif dan tak ada noise. So guys, hebat ni memang power gila untuk nak buat dengar lagu, untuk nak buat main game, untuk nak buat call, tapau habis semua. So guys, check out dekat beg kuning di bawah.